Boleh tak saya kahwin dengan orang Singapura? Boleh, kau handsome. Kita saudara. Persahabatan mesti nak erat. Selamat. Ambil gambar tu. Ya. Ada jodoh insyaAllah boleh. Mak saya orang Cina, bapa orang Melayu. Sacok bro. Dibesarkan di Kuala Lumpur. Tapi sayangnya nasib baik saya tak ada adik. Boleh tak? Apa yang paling sedap? Macam nasi kerabu ke best? Okey, nasi kerabu ni dia berasal daripada Terengganu. Wah, bawa masuk Singapura. Bawa masuk Singapura, tapi kita pakai Alcatel company area JB. Jadi diorang hari-hari seberang masuk dalam. Hari-hari bawa masuk stok baru ah. Yes. Ni ada jongkong pun daripada diorang juga. Wah. Jongkong. Kita tak ada jongkong durian. $4 guys. Yes. $4. Yo. Jeng, Tu tunjuk sana, Pepe lauk. Tengok. Lauk masak merah. Wah, sedap bang. $8 8. Wah lama. Okey, kita support orang Singapura baik-baik guys. Ikhlas kerana Allah. Allah Support. Okey. Tengok Tak ada- abang ni. Dia datang dari jauh, dia support kita orang support. Singapura. Orang Kuala Lumpur support orang Singapura guys. Kita saudara. Persahabatan mesti nak erat. Selamat. Okey, ambil gambar. Ambil gambar tu. Ya, boleh tolong sekali. Okey, okey. Ni baru dia. Ingat guys. Ni daripada Paya Lebar ni pergi ke Marina, pergi Raffles Place tukar Marina. Raffles Bay, lepas tu tukar Marina. Raffles Place. Raffles Place. Okey. Raffles Place. Terima kasih bang. Selamat Hari Raya. Salam dari Kuala Lumpur. Salam daripada Singapura juga. Salam.